Assalamualaikum. Bersama lagi saya SRK dari Pacar Motor. Alhamdulillah kereta Honda FK8 ni telah pun terjual. Customer daripada Kota Baru ni juga. Sementara kita bila-bila nak tunggu orang mari servis, kita buat dulu video tunjuk sikit sebuah rekah pasal kereta ni. Kereta ni dia tahun 2021. Dia mari dengan kereta condition yang sangat-sangat cantik. Grade dia 4.5A. Seperti kita tahu kalau interior tu grade A memang dalam memang comel. Lepas tu mileage dia mari dengan sangat rendah. Hanya 18,000 lebih. Sebab itulah juga menyebabkan customer tu tertarik dengan kereta ni dan dia booking. Customer pun dia biasalah bila dia nak beli kan. Customer dia ada servis-servis lain juga. Cuma dia sendiri bagi tahu dia tak jumpa condition setara ni. Dengan harga yang kita tawarkan hanya 248,000 sahaja dengan condition yang memang A+ jackpot. Siap mari lagi dengan boleh tengok dengan ni aksesori merah ni, dia panggil Honda SS original daripada Jepun. Customer pun dia tengok lain tak ada. Tempat lain ada kereta ni. Cuma dengan aksesori yang ada ni tak ada di tempat lain. Hanya ada di Pacar Motor. Jadi customer pun dia booking. Lepas tu kita submit loan. Loan pun Alhamdulillah lulus. Dalam masa 2 hari dah lulus. Terima kasih banker kita daripada Muamalat. Proses loan secepat kilat. Customer pun semalam telah bayar down payment. Full payment dah bayar. Tu orang servis kita mari. Untuk servis kita memang kita guna daripada SAG. Dia mobile service. Dia mari tempat kita. Bukan tempat Pacar Motor saja dia mari. Kalau anda berada di mana-mana pun boleh servis dengan dia. Duduk rumah pun dia pergi rumah. Itu special dia. Boleh ada kita akan bagi link dia ke apa semua. Untuk di direct dengan dia pun boleh. Itulah sedikit sebanyak pasal kereta ni. Tengok dalam dulu dah. Nanti kita buat boleh kita tunjuk dalam condition betul kau super oyak ni. Lepas ni kita sambung pula. Tengok servis. Ni kita sudah siap dah. Dia siap servis dah kereta ni. Ada orang tanya lah. Kalau ada kereta tanya apa kita tak bagi kat workshop. Sebabnya bila kereta recall ni kereta tak daftar lagi. Jadi kita nak jaga apa ni. Pasal nak kurang ke mileage dia tu. Tanpa. Lepas tu satu lagi dari segi keselamatan lah. Kalau kereta ni crack kita waktu pergi luar pun kita pun takut juga gapo-gapo jadi tengah jalan kan. Jadi bila kita ada kemudahan untuk mobile service untuk boleh mari servis part kita di Pacar Motor, jadi kita panggil dia, kita tanya orang dia lah. Bagi specialist dia ni gapo yang dia buat ke kereta kita, gapo yang dia tukar, gapo dia check, nanti dia akan sebuah rekah lah. Seperti biasa lah, kalau kita mari servicing juga, kita akan buat overall checking. Overall checking ni kita akan check belakang daripada minyak lender, minyak gear. Lepas kita akan cocok scan komputer ke apa, kita akan buat belakang. Sebelum ni kita siap dah tukar minyak lender dengan minyak gear. Detail lender pun kita tukar juga. Waktu memang sekali servis memang semua tukar. Lokasi workshop SAG ni mana? Takut kita boleh share kepada penonton kita. Mana tahu boleh pergi direct sana ke kan? Lokasi office kita, workshop kita ni pun dekat Jalan Dusun Muda. Sebelum Wisma, trafik lah Wisma. Kalau ngadak dengan Wisma, nampaklah office kita belah kanan. Tepeng besar-besar lambil di baju kita ni. Kalau tak jumpa boleh sehat dalam Wisma ada kot, Smart atau Garah, Kota Baru. Kereta gapo boleh buat pergi sana? Boleh servis saja ke tak apa, boleh back key ke, buat benda-benda hot meja ke, kereta besar-besar kau boleh pergi juga sana. Macam jenis kereta tu tak kisah, kereta gapo-gapo pun boleh berlaku. Daripada kereta kancil ke, kereta Viva ke, sampailah kereta FK8 ke, GTR ke boleh berlaku. Nak buat nombor servis ke, meja servis ke, nak overhaul engine ke, gapo-gapo boleh berlaku. Jadi kalau siapa-siapa berminat untuk mendapatkan servis yang kita tunjuk gini lah, boleh mari beli kereta di Pacar Motor. Setiap kereta kita memang kita buat lagu ni berlaku. Special sikit lah. Lepas tu kalau ada penonton di luar sana tu rasa nak pergi servis kereta, kau nak pergi kereta, boleh try SAG Garage. Memang saya recommend, highly recommended. Itu saja. Nanti next video ni kita nak pergi pasal tinta pula deh. Okay.
Bapak pergi dah Puspakom. Jadi Puspakom settle dulu. Hari ni, mari lepas pada Puspakom tu, kita pergi pasir tinta. Jadi hari ni siap dah tinta. Cuma kapek tak ingat kerak. Hari ni teman kerak kapek pula. Tinta ni special request daripada customer. Dia nak warna ni ala-ala ko hijau sikit. Nak suruh nampak ala ko JDM. Kan muka kereta pun JDM. Tinta pun nak ko JDM juga. So kita sebagai salesman yang bertauliah ni, kita turut lah kapok customer nak. Sebab tu kita promote beli kereta dengan SRK di Pacar Motor ni bukan biasa-biasa. Jadi lepas ni kita akan pergi ke tempat untuk kita nak polish dengan interior detailing dekat Infinite. Kita sambung video situ pula kan. Proses seterusnya, sekarang ni kita berada di Infinite Auto Spa Detailing. Di sini kita akan buat polish dengan interior detailing. Polish kita bukan biasa-biasa sebab dalam celah-celah ring tu, kita cabut ring, kita akan buat juga. Jadi nanti kita akan tunjuk video sebelum dengan selepas kita buat. Okay, cameraman tunjuk dulu video sebelum dulu. Nanti kita tunggu pula result dia dah. Alhamdulillah, kereta ni telah siap dah kita buat polish dengan interior detailing. Tengok hasil interior detailing ni kita buat semua lah. Bahagian dalam kereta dekat bahagian panel-panel hitam apa kita coating. Lepas tu bahagian enjin dia boleh tengok memang terbaik. Video kita tunjuk sebelum dan selepas, boleh banding setara mana kita buat. Bukan tu saja, kita cabut ring, kita cuci juga alik dalam. Tak suwi customer puas hati biar kereta tu jadi katakan macam baru. Siapa-siapa beli kereta dengan Pacar Motor ni, setiap unit kita memang kita akan buat macam ni. Sebab itulah kita buat video ni, kita tunjuk belakang perjalanan kereta kita, gapo kita buat daripada A sampai Z. Setiap step tu kita tunjuk. Sebab gapo? Untuk customer kita. Jadi auto selesai dah bahagian polish luar gapo semua, interior detailing kita buat dah. Bagi tahu sikit apa kita buat untuk kereta ni. Kita ni nampak black sikit, nampak kehijauan dia. Sebab ni owner ni, customer ni dia kena bagi kat set my JDM kan. Jadi dia request dengan kita nak tinta warna hijau depan biar nampak ala-ala ori Jepun. Kita sebagai salesman yang bertauliah ni tunaikan permintaan customer. Walaupun benda tu melibat juga costing agak tinggi sikit, apa kita bagi untuk kepuasan customer. Kapek pun kita pasal kapek ikut kehendak customer juga. Customer nak warna hitam merah matching dengan kereta dia, kita bagi tebal. Waktu customer memang tak perlu tambah duit dah. Waktu package beli kereta dengan kita di Pacar Motor, minyak tak sekecek lah deh. Minyak full tank confirm. Okay, warranty untuk setiap kereta yang beli sini di Pacar Motor, kita akan bagi warranty selama 6 tahun, unlimited mileage. Jadi tak kisah jalan jauh mana sampai planet mari mula dalam tempoh 6 tahun, stay kita cover warranty tu. Item-item pun banyak juga, nanti kita akan overview sikit gapo item yang kita cover tu untuk penonton study dulu. Kita sambung sikit
cantik bagai tinta. Sebelah luar tu kita nampak warna hijau kan. Tapi bila kita duduk dalam, dia warna macam biasa, tidak mengganggu langsung pemandu Lepas tu saya nak bagi tahu untuk FK8 ni bermula tahun 2020 dan ke atas lah, 2020 dan 2021. Dia mari dengan steering dia Alcantara dah. Kalau model 2019 ke bawah tu dia leather saja. Ada satu lagi tambahan tu, ada aircon bahagian belakang. Untuk model 2020 dan ke atas. Jadi badging dia ni, badging dia untuk kereta ni 41,520. Untuk info lah, untuk model Type R, dia last production dia, badging dia ni sampai 47,000 something ya. Sebab 2022 tu dia terbit model baru dah, FF5 kan. Satu lagi sebelum saya terlupa, customer boleh unit ni memang sangat-sangat jackpot. Sebab apa? Customer ni dia dapat kereta Type R ni, dia mari dengan package Honda Access. Kalau tengok ni, Giano yang kecil gini ni, ada 1,000 lebih ni. Tak ada ni, tak padan nak beli. Kecil ni 1,000 lebih. Lepas tu ada bahagian depan tu kita nampak line merah ke apa semua. Lepas tu lagi, bukan setakat tu saja, kapek pun Honda Access. Lepas tu ada lagi dekat cup holder tu, dia ada lampu illuminator pun Honda Access juga. Dia memang jackpot lah kereta ni. Sebab itulah saya pernah tanya customer ni, apa dia beli juga dengan kita di Pacar Motor. Disebabkan benda-benda tu lah, benda-benda jackpot tu lah. Saya rasa itu saja untuk bahagian kereta. Nanti kita akan tunggu customer mari ambil. Kita sambung pula video tu. Kita akan tanyalah customer dari segi proses bermulanya daripada booking sampai kepada deliver. Kita akan minta customer komen lah sebagai testimoni untuk kita nak mendapatkan lagi kepercayaan daripada penonton di luar sana. Belilah kereta di Pacar Motor, anda tak nyesal, confirm. Hari ini kita bersama dengan customer kita, Puan Zarina. Alhamdulillah lah, terima kasih pada Abang SAK kita ni. Pemulaannya mari tengok baru minggu lepas. Tengok kondisi TikTok lah, puas hati, booking selalu. Proses apa semua berjalan dengan lancar lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi, maksudnya baru minggu lepas, 3 hari lah. Baru dari 3 hari, 4 hari lah hari ni. Alhamdulillah Allah pemudahkan. Memang urusan di Pacar Motor ni terbaik. Betul. Kak alami sendiri benda ni. Terima kasih. Jadi siapa-siapa yang berminat lah, cari banyak lagi jenis kereta lain. Pada memang comel.